ikut laluan, kita akan main jalan tar lah juga. Jalan tar, bintang ni jalan tar. Kita akan singgah checkpoint pertama, Laman Santai. Untuk jualan coconut shake, jualan keripik-keripik, jajan-jajan. Lepas tu kuih-kuih mungkin ada juga hari ni. Dengan kata tempat untuk bergambar. Bergambar, ada tempat gazebo, lepas tu ada buayan, halaman rumah orang. Kita lebih kepada komuniti kampung. Jadi kat Laman Santai ni kita berhenti. Lepas tu kita terus skip ke pasar untuk cari jualan hasil kampung. Kita ada jagung, kita ada kasam, sayur-sayur kampung pun ada, cubi ke, keladi ke, macam-macam lah kat belakang tu. Dia bukanlah nak kata pasar sangat, cuma orang kampung banyak berniaga kemah kat belakang tu. Saya tak tahu nak namakan apa, kita cakap pasar. Minta izin nak ambil gambar harga tu. Harga? Kat YouTube. Boleh. Bismillah. Ada harga. Nanti jangan lupa subscribe Wang Mira Family. Ada ya, nanti saya tengok. Sebelum balik nanti saya buka dulu. Kalau cari-cari tak jumpa pula. Jalan-jalan ke kampung. Sawah padi. Dah check in mana-mana ke? Tak. Lagi patah balik sini. Patah balik sini. Cantiknya view. Kita lepak sini. Laman Santai. Minta izin ambil video boleh. Tengok kat sini ambil gambar, ambil video, tak masalah. Baik. Tu ada cungai. Ya tu? Cantiknya. Rainbow. Okay. Angin sepoi-sepoi kat tepi sawah padi. Tapi cuaca panas sikit lah. Alhamdulillah. At least tak hujan. Baik-baik kakak. Cactus, pokok. Tu. Kolam ikan. Ya lah, di tilapia. Ada kolam. Yang orang saya tu ada kolam ikan puyuh. Okey, kita bakar wafer, air blue lemon, tepi sawah. Nice. Panas. Dia petasan. Mana berikan mak awak petasan?
ikan apa? Ikan ada. Ikan air tawar lah. Ikan patin kurang. Patin. Ikan patin kira tak ada lah. Tak ada lah. Kurang kan. Kurang. Lain tu ikan apa lagi? Apa? Ikan apa lagi? Ikan pita, ikan kapal, ikan komat semua. Oh, ikan tomat ada. Mana pekasam tu dia depan tak apa, relax je. Oh, nak beli? Santai-santai. Untuk mak dengan bonda dah. Saya tak makan pekasam. Tak makan besar. Pasal dari besar. Okey, kita belikan pekasam ke dah. Mak-mak buat rasa-rasa. Kita nak makan ikan pekasam tapi kita bagi je kat mak-mak. Bagi mak kita dia bawa balik. Round-round Singapore. Belum. Aku nak turun dengan Amira. Baik.